Kita mulakan pagi dengan memanjat tangga, guys. I tak boleh cakap. Masih penat. Hey guys, welcome back again with us. Hari ni last day kita kat sini. Second last day lah. Second last day. Esok tak dikira lah. Okey lah, kira esok lah. Second last day kat sini. Sekejap nak. Sekali. Hey guys, welcome back with us. Tak excited lah. Hai. Sekali. Hey guys, welcome back with us. Demam. Tu pula. Good morning. So, sekarang ni almost pukul 12. And today is our second last day kat sini. Esok pagi dah balik dah. So kira Lusa dah kerja. Lusa kita marathon. Oh, lusa kita ada marathon. Yodo. Isa terus shoot. Sure lah. I masuk 10 km, Azim masuk half marathon. Tapi I cakap dekat I ni kan, I ambil je bib. Tak tahu lari ke tak lagi 50-50. Pun lari anggap long run je. Okay lah. So kepada semua, kalau saya bawa pace slow tu, korang kena faham kita orang baru balik travel. Belum recovery fully lagi. So semua demam. Belum fully recovery. Belum recovery fully. Belum fully recovery. Kita tak masuk Family Mart lagi. Setakat ni kita masuk 7E je. Jom lah kita masuk. Padahal sama je macam 7E. Tak tahu. Let's see what's here. Air ni air panas lah korang. Kalau korang nak tahu, ni semua air panas kat sini. Warna merah ni semua panas. Okay. And ini pun Azim kata sedap, tapi I tak makan lagi. Okay, kita pergi Puma. Lepas tu tiba-tiba ada beg Hyrox yang dia nak. Ya, my spot is Hyrox. Okay. Tahu tak Hyrox punya full name apa? Tak tahu. Hybrid Superstar. Hybrid Rockstar. So tadi harga dia berapa? 24,000. 27,000. 600 lebih ha. Murah ha. Okay. Tengok cermin. Tengok kan? Weh, nampak lah macam atlet. Weh, style. Okay doh. Okay. Beli doh. Arrange lah. Okay. Hari birthday. Arrange. Dekat Malaysia 9 ni. Okay, arrange. Hari birthday. Ha? Sebab apa? Popak lah kat sini. Sebab belanja dia dah 2 benda lah belanja. Thank you sugar mami. Thank you bang. Thank you. Okay. Hadiah birthday. Dah jangan claim lagi. Patut saya nak sekarang kita tengok Beat for Athlete. Lepas tu Haziq yang macam-macam dia. Kalau dia kata kalau culture Beat for Athlete. Tapi sebab kita orang dah pergi Puma ni dah 3 kali tak ada. Lepas tu kali keempat kita try ada. So kalau aku tak beli benda ni, kalau I tak beli, apa dia? You Dah second aku. So aku beli akan kena sekeh lah. Tak adalah. Mungkin ya lah. Bukan tak adalah. Mungkin ya, betul. Okay, done. Okay. Dan pay. Thank you. Ada orang happy guys dapat bag Hyrox. Sebab malam tadi dia bercakap macam, babe, birthday I nak bag Hyrox. Lepas tu macam, ada ke kat Puma? Sebab itu pergi dah 3 kali tak ada. Lepas tu hari ni kita try balik pergi, ada pula. So belilah untuknya. Tapi saya dah belikan untuk dia. Jadinya dia pun kena belikan untuk saya. Tapi aku tak tahu nak kira apa. Oh, Second Street, I macam plan nak minta dia kasut New Balance yang running warna kuning tu. Apa Bi? Apa New Balance apa tu? I lupa dah. NBA V1203 apa dah. 1080 V15. Dan macam kamera punya tu 1080. So for lunch kita makan dekat sini lagi, Halal Ramen Wani Waya. Okay guys, so kalau korang datang dekat Halal Ramen Wani Waya ni, dia ada banyak food to order lah. Kalau korang nak order set boleh. Ini ada Wagyu ramen. Lepas kalau korang nak order ramen sahaja yang biasa, means macam chicken pun boleh juga ada kat sini. Tapi kita nak order ni rice. Lepas tu I order rice satu. Lepas tu Acap order spicy chicken curry. Sebab kita orang hari tu rasa dia punya ayam sedap and dumpling sedap. So kita order ni. Dah tu je.
Kita kena buat yang macam Indonesia tu, yang dia buat sambal. Oh, you do. Okay. Oh, dia okey tak? Nak kuah? Azim dia teracun juga. Dia try kasut Metaspeed. Ush, apa masalah? Memang sedap lah. Memang laju lah, macam alisan puisi. Tak. Cantik tu. Beli. Dengan tu. Super ringan. Ini memang banyak. Ni, shoes I memang tak nak pakai AC. I akan pakai Adidas. gas semua. So baik you beli for interval. Betul? Maksudnya you beli untuk interval. Beli lah magic. You beli interval, so nanti race you pakai Adidas. Alison Mercy. Sorry Alison. Mega speed lah. Magic speed. Dekat dalam Asics sekarang ni kita dalam New Balance. I dah try kasut apa nama kasut dia? Y1080. I tak tahu, tapi dia balance. New Balance Y1080 V15. Dia kata tu latest punya. So Sebab sini 50%. sebab sini kat Malaysia guys 829, kat sini 449. Tapi Azim belanja. Terima kasih. Okay guys, so sekarang ni dah pukul 12.30. I tengah tunggu sebab Azim dengan Acap pergi masuk kedai Pokemon. So I macam penat nak jalan, malas, so aku tunggu sini je. Okay, so tadi kita orang pergi Uniqlo. Uniqlo murah gila korang kat sini, like totally murah gila. Kau bayangkan baju tu kat Malaysia dalam 149, kat sini boleh dapat 70 lebih. It's like half price. I macam, so I beli. Tapi I tak record. Kau tahu sebab apa? Sebab dekat dalam kedai Uniqlo tu diorang macam tak bagi record. And I think like most of the kedai memang tak bagi untuk record orang ambil gambar. So whenever I macam angkat I punya DJI untuk record, diorang akan macam no video. So I macam okay. So update tadi Azim beli S6 and I masuk kedai New Balance. Lepas tu I compare the price sebab I nak beli kasut ni. Sebab hari tu I nampak orang tu kata kasut tu macam okay. So I macam doubt jugalah nak beli ke tak. Sekali I tengok harga 50% off. Means bukanlah dari 50% off, dia macam half price daripada Malaysia. So aku terangkat je. So ni I beli New Balance 1080. Macam mana? So ni I beli New Balance 1080 V15 punya kasut running. So saya dah ada 2 kasut running sekarang ni yang baru. Sebab hari tu dah beli Mega Blast. So aku tak tahu apa nak pakai mana satu sekarang ni. Tapi tak apa, benda tu kita fikir kemudian. Yang penting kita bawa balik Malaysia, kita pakai je. Betul tak? Okay guys, kita nak ambil gambar dekat sini, tapi dia macam terlalu ni lah kan, sebab ramai sangat. So jadinya saya ambil gambar benda tu je. So tak adalah gambar saya duk angkat-angkat tangan dengan tu, tak ada. So kita menghabiskan masa je sekarang ni. Kita tadi dah daripada Shisaibasi ke Dotonbori, jalan-jalan, we don't know where to go. Kita shopping. Nak pergi mana ni? Tak tahu. Very bad. Ye, air sejuk sedap je. You jelly ke? Sedap je. Diorang tak boleh buat donation. Baru nak bagi donation. How to give donation tau? Diorang ajak naik ni guys. Aku personally gayat tau. I cannot. Macam mana dia nak naik benda ni? Hidup. Selesa weh. Selesa. For the vlog. Oh, dah vlog parah. Kau di vlog? Parah last day, kau parah. Tinggi doh. Ya Allah. Tinggi weh. Set curse. Guys, saya naik guys. Saya buat apa ni guys? Habiskan duit cash. What am I doing here? Oh, best je. Best je tu. Saya nak tutup mata je boleh tak? Tak ada geram dah lah. Tu je lah depan. Tak boleh.
Dong 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 donkey. Ush. Buat apa lah? Fast sedang record sambil menutup mata. Okey, kita mungkin berada dekat Mungkin berada dekat. the highest point dekat Dotonbori Street ni lah guys. Tapi Farah bekan okey. Bukan dia okey Zim? Apa boleh explain? Bukan ramai. Ai. Farah bagi sedikit satu dua kata atau apa? Korang kalau gayat janganlah naik benda ni. Ya Allah, aku kabur aku tak boleh weh. Ni dah turun Dah turun guys. Dah turun dah. Janji. Yo. Betul ke korang? Tipu korang, dia naik korang. Memang kena tutup mata ni. Aku dah tak ada choice lah. Sorry guys. Dah turun dah. Tipu. Ya ni tak kiri dia. Ush. Oh. Weh, tolong lah. Oh, tak. Istighfar. Astaghfirullah, la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu. Oh. Tak lawak. Kita tengah menurun. Tengah turun So buka lah mata. Mana? Sikit. Ni vlog. Peace ke? Buka mata sikit je. I'm survive. Till now. Guys, I survive. Finally, saya masih hidup guys. Kalau korang nak tahu yang Ferris wheel tu kat mana, dia dekat Dotonbori kan, yang ada gambar-gambar Glico tu. Lepas tu dekat nearby situ ada donkey. Lepas tu korang masuk naik tingkat 3. Lepas tu korang boleh bayar untuk naik dekat situ. Seorang 1,000 yen. Competition untuk misteri DIY boleh buat macam ni juga. Dekat Subang Bestari ke Elmina ke boleh juga. Okay guys, kita dalam donkey. Ni what we bought. So kita nak shopping makanan lagi. We will see apa yang best kat sini. Ni apa? Fujifilm. Yep. Ya macam Oh, style. Ada kamera kecil apa kan? kami tipu. Oh ni, kamera kecil yang viral tu. Tapi harga dia boleh tahan tak ah? Lebih baik dekat. Tak apalah Our last day here. Ni dekat Dotonbori. It's very cantik ya. So demi menghabiskan coins, Azim akan beli air oren lagi. Budak oren. Wah. Macam tu je? Macam tu je? Ambil straw. Serupi. So kiranya orang boleh curi lah straw kat sini. Kenapa orang nak cari straw? I don't know, maybe macam ambil straw lah. Kenapa orang nak cari straw? I love orange. Vitamin C. Wow, pure gila. Okay, so kita dah ambil gambar kat sini. So it's time to go back. Gatal. Kenapa? Dia tak boleh duduk musim sejuk lah. Kan? Ha. Bila buka straw je tak ya? Gatal dia macam kering. Jom kita balik Elmina, jom. Tak nak, panas. Apa dia ni? Haiwan sejuk. Okay, dah penat. Plan nak naik Uber, tapi Uber terlalu mahal RM4,000. Oh dia lah. tak udik. So kita jalan je kaki. Sebab esok pagi pun kita akan naik teksi daripada rumah ke airport. So itu pun dah spend duit. So sini kita jalan kaki je. One last dance. Jalan kaki. Tapi jauh kat lah, nak jalan 2 minit dah. Banyak barang korang. Dia acap punya barang, saya punya barang.
Azim punya barang. Beg high rock lagi. Beg barang sikit je. Okey lah. Kenapa ke? Okay guys, so kita orang dah sampai rumah. Sebab hari ni macam nothing much to do. We just shopping. Lepas tu beli barang pena, souvenir, coklat. Lepas tu balik rumah. Okay, so untuk dinner pun kita orang just beli je apa-apa kat 7E semua untuk makan malam. Sebab esok pagi kita orang flight pukul 9 macam tu. And then kita orang pukul 5 dah keluar rumah. Then guys, I want to show you something. Dia beli pokmat. Saya beli pokmat lagi. Tapi kali ni saya beli 2 sebab Azim tak nak beli. So, marilah kita open my pokmat together. I nak record juga guna phone. Nak bukakan satu? Tak nak. Tak payah. Kalau dia buka untuk I boleh. Tak apa, you bagi. Tak bagi. Okay, so I nak buka pokmat. Nampak ni? Comelan. Cute see. Okay, bismillah. I tak expect lah. I tak ada expectation untuk dapat apa-apa. You nak mana yang mana? Orang selalu macam tu. Okay, I nak yang mana? Okay, I sebab Libra kan. So, I nak Libra lah. Aquarius lah. You Aquarius. You Aquarius yang mana? Okay, yang rambut Yang ni, purple. yang comel. Yang atas ni. Yang purple yang tutup mata. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak tengok lagi. Sana. Okay, biar YouTube ada. Saya tak. Hoi. Dah apa? Tengok kotak. Sekejap, rambut. Rambut warna apa? Rambut oren. Oh, cancer. Pincang. Alah. Weh. Tapi okey lah. Cute lah juga. So, dekat ni, you boleh tukar. Mungkin orang cancer tu dia nak ni. Oh, okay. Siapa yang nak? Siapa cancer? Dia macam tu. Bukan siapa yang ada cancer. Siapa cancer, siapa nak. Boleh tukar dengan saya Tapi comel je warna orange. Saya takkan beli warna orange. Tapi sebab dapat blind box, so saya beli lah. Ini this one. Comel kan? Mana tempat buka dia? Okay. So saya tak kisah dapat apa. Sebab tiga-tiga comel. Okay. Dah buka. Okay. Cepat. You pula. Ya. Buka kan? You nak yang mana? I tak. Okay. I nak ni lah. I'm rooting for you. Okay, Ataupun yang ni. Medical chef. Comel. Cepat. I nak tutup mata. Macam budak yang satu buka gambar orang. Ada dapat yang mana? Uish. Sekejap. Ada apa? Pejam mata lagi. Uish, banyak tu. Banyak? What do you mean banyak? Hai. Oh, ni. Dia gula-gula. Sorry. Saya ingat ni. Cepatlah. Kejap lah. I tertutup. Don't stop imagining. Warna? Warna hijau. Oh, kurang. Sebab tu lah orang keep membeli be. Ni macam yang tak apa aku nak beli lagi. Tapi tak apalah. I rasa I macam bersyukur je lah I dapat apa pun. Mana boleh macam tu? Tak ada This is a good combination guys. Orange and also green. So yeah. Walaupun tak comel, tapi dia comel je. See? Okay guys. See you guys tomorrow. Saya ada beli semalam. Satu ni. Satu lagi? Satu lagi. Tanjiro. Suara budak tu. Tapi ni bukan kitchen. So you kena letak dekat sebelah kabinet macam tu. Tapi macam mana letak? Oh, dia duduk macam tu. Tak boleh stand. Tak boleh dia nak buat handstand. Okay guys, tu je. Baik, kita nak makan. Okay guys, tu je. So kita orang nak makan. See you guys tomorrow. Bye-bye. Korang, I tengah tengok single Inferno. Minasu jahat. Tadi dia Minasu tak suka tu. Masalah dia. Tak ada lah. Okay, hi guys. Finally kita orang nak balik Malaysia. Esok kerja. Esok run. Lusa kerja. Esok run, lusa kerja. Lepas tu, oh ni dia nak masak kat rumah dia. Lama dia tak masak. Belajar, you masak apa sama udang? Sama sotong. Boleh. Boleh lah. Dia nak sama udang ke? Nak sama sotong? Ayam masak lemak. Okay, ayam masak lemak. Boleh. Pokok ni pekat. Okay, so adalah kita orang dah sampai sini. Macam biasa, kita orang akan buat recap for the Betul. whole trip. I rasa video dia akan panjang. I akan buat part by part. So, korang tengoklah time makan Okay, so apa recap kita. Okay, apa yang paling best lah. Apa yang paling best sepanjang trip dekat Osaka ni? Saya dapat mencuba ski. Walaupun itu susah tapi still lah macam kita kecil bestnya orang main ski.
So benda tu dah fulfill. So dah okay lah. So you akan repeat tak? I Tak. rasa tak. Checklist ada lagi satu. Cepat. Sebelum tua scuba. Tapi dah pernah scuba. Tu snorkeling. Oh tu snorkeling. Okay. Scuba air terigin lah. Oh. Dia nak ikut scuba? Tak nak tak apa. Okay. Kalau macam rasa paling best yang ski tu lah. Walaupun mula Aisyah tak nak, tapi rasa macam okay lah, dia worth to try lah. Tapi rasa lepas ni I takkan main ski lagi lah rasanya. Macam kat mana pula lah main. Lepas tu Universal okay lah. Universal okay lah sebab kita spend sehari kat situ. Dia fun. Cuma yang tak fun beratur. Sebab ramai sangat orang. Terlalu So ramai. Yang roller coaster nak kena beratur sejam. Biasanya 3 minit gitu lah. Ya, betul. Dia main roller coaster beratur sejam. Lepas tu naik atas tu 3 minit je. Sorry lah pagi-pagi suara saya deep sikit. Lepas tu I rasa paling best is makanan dia. Makan Makanan wagyu Kita BBQ. makan wagyu panggang tu kita makan 2 kali. Okay lah, tapi I lagi You suka BBQ daripada sup. I lagi suka grill daripada sup. Sebab hari tu yang I makan sukiyaki tu macam tak boleh masuk. Dia macam okay, tapi macam Dia boleh lah. dia macam tapi yang paling suka Honolulu ramen. Dalam banyak ramen dekat Korea, dekat Japan ni. Kita orang dah try Gyumon, kita orang dah try Nani Wiwaya tu. Tapi I think Honolulu ramen is the Betul. best. Sebab Azim pun boleh makan. Dia makan habis. Betul. Dia bukan pecinta ramen, tapi dia boleh makan. Boleh lah habis. makan. So kalau korang nak makan, tak silap bukan tak silap I lah. Dia memang ada kat TRX. So I pernah try makan kat situ. Sama. And rasa dia sama lah. I suka. Dia guna yang Sedap. paket tu, you beli tu. Mana dia guna paket. Dia betul. Memang orang Jepun dekat kitchen dia. Lepas tu sushi sedap. Oh sushi sebab dia makan. I tak makan sushi. Walaupun saya bukan penggemar sushi raw, tapi itu sedap. Sedap. Dia fresh lah. Fresh. Oh. Tapi saya tak pakai kali kedua sebab takut salmonella. Takut ada cacing dalam perut. Takut ada cacing. Lepas tu apa lagi Apa lagi yang best? Tapi okay. Tapi Shopping. ya shopping. Shopping. Kasut murah. Shop. Kasut murah sangat. Dia macam like 50% off. Tapi bukanlah 50% off. Dia harga kat Malaysia 800 lebih. Kat sini kau boleh dapat 400 lebih je. Saya bukan peminat Asics sangat, tapi kat saya beli Asics sebab okay lah, why not, satu je. Saya beli Asics, saya beli New Balance. New Balance saya belanja. Lepas tu I beli baju GU. Tu je lah I shopping I rasa. Saya beli saya 3 barang. 2 Farah belanja, satu Mega Blast saya punya. Mega Blast saya beli. Bukanlah Mega Blast. You punya Metaspeed lah. Meta. Bukanlah. Saya bukan beli Metaspeed lah, Mega Blast ke. Mega Blast maksud I. Blast lah apa dah. Super Plus apa tah. Okay lah. 2 lagi On Cloud, satu lagi Bag Aerox dia belanja. Satu saya pau untuk bag. Satu anniversary, satu lagi Satu ada anniversary, satu birthday. So nanti birthday saya pun saya nak claim lah. Bulan 10. Bulan 10 lambat lagi. Tapi kalau bukan birthday pun dia claim. Kalau nak comparekan Tokyo dengan Osaka, Tokyo dia lagi Crowded. havoc Dia lagi crowded lah. Osaka dia Sini macam pun crowded tenang juga. sikit. Sini pun crowded tapi dia macam tenang sikit. Dia macam tak se-havoc dekat Tokyo. So kalau macam korang nak spend hari banyak sikit tu, maybe boleh dekat Tokyo lah. Osaka ni dia macam pisang sikit. Macam kau nak buat apa kau nak buat apa Daripada kau pergi apa tu, sebab kita pergi tu Kyoto, Yang tak best musim sejuk ni adalah bibir kering. Bibir saya. Lepas tu bila buka tight katal-katal kering. sebab kering. Betul, kena pakai lotion. You pula tak pakai lotion. Yang tak best pula apa? Apa? Yang tak best pula apa? Oh yang tak best rindu makanan Malaysia I rasa. Okay je pakai air payet okay je sih. Tapi dia macam dia tak lah. Yang tak best makanan sini mahal. Dia macam setiap kali makan 150 aku dah bayar apa-apa Jangan mahal. convert. Ya. Walaupun makan Maggi 150 200. Rasa kedai yang ada sealah lebih mahal lah. I rasa sebab orang macam no choice. So turis akan datang for halal food. So diorang makan lah harga. Betul tak? Make sense right? Lepas tu sejuk. Terlalu sejuk. Terlalu sejuk untuk Azim. Untuk saya dia okey. Tapi dalam hari pertama, kedua, ketiga tu dia macam susah nak adapt lah. Dalam lama tu dia okey dah. Dia dah macam local dah. Ubah mahal. Ubu mahal, train ramai orang, crowded. Tu je lah kot. Semua best je. So far this trip okay. And kita orang balik ni kena work hard balik untuk
for our next trip. So kalau I work hard, you akan faham lah. InsyaAllah faham. So lepas ni kita orang akan pergi mana? Itu kerja dulu. Tu kerja dulu. Kita orang tak lagi tahu lagi. Tak tahu lagi. Honestly tak tahu lagi. So kita kerja dulu cari duit. Beli bantal ni banyak lagi. Sebab dia beli satu je dulu, tak boleh tak aku. Okay guys, thank you for watching this vlog. I tak tahu I akan buat berapa part. So Benda bila upload user. I tak tahu lah, bagi I rest dulu. Isi ke tak ada benda nak buat? Okay, I edit. Okay, bye guys. Okay, bye, guys. Thank you for watching.